Terima kasih Cikgu Murni dari Melaka FM. Mana lagi? Melaka lah. Okey, kita cerita dari Melaka. Kita hari ini nak kongsi kepada anda berkaitan dengan keikhlasan dalam pekerjaan. Macam Syafiqah cakap tadi, kita nak nilai macam mana keikhlasan tu, Syafiqah? Betul, macam kita hari ni lah, orang lain bekerja, orang lain cuti, kita bekerja. Ikhlas kan? Ikhlas, kita bekerja hari ni ikhlas, alhamdulillah. Tapi macam mana nak ukur, macam mana nak nilai kan? Dan juga cukup saja ke keikhlasan itu dalam pekerjaan ataupun ada perlu lagi elemen-elemen lain dalam pekerjaan. Jadi hari ini kita bersama dengan tetamu kita di studio, iaitu Tuan Muhammad Faizan Tajwid, Ketua Unit Imarah Bahagian Hal Islam, Pejabat Pemeriksaan Adiwangsa, Universiti Teknologi Imarah. Ustaz Faizan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat, Alhamdulillah. Selamat Hari Pekerja. Terima kasih pekerja ke semua bangsa. Pekerja ke semua bangsa, betul. Ya, macam tadi Irfan katakan, bercakap mengenai keikhlasan. Tapi sebenarnya bagaimana takrifan ikhlas itu bukan saja dari segi konteks bahasa Melayunya, tetapi dari segi Islam dan juga dari segi insaniah itu sendiri. Baik. Terima kasih kepada saudara Irfan, Syafiqah. Hari ini kita menyambut Hari Pekerja. Dan sudah tentunya bila kita berbicara tentang ikhlas ini bukan setakat dalam konteks kerja sahaja. Tapi apa juga amal yang kita lakukan dia perlu ikhlas, dan ikhlas ini satu yang sangat subjektif. Kita tidak boleh membaca ikhlas dari mata kasar kita. Tak boleh kata orang tu, walaupun orang tu menjawab ikhlas kamu buat, dia kata ya saya ikhlas. Tapi adakah pasti? Jadi ikhlas sesuatu yang tidak nampak. Tapi apa pun ikhlas ini adalah suatu pekerja yang mana pekerjaan yang kita buat itu dia pertamanya semata-mata kerana Allah. Tidak ada kerana lain. Maka apabila kita buat kerana Allah, kita buat itu dengan bersungguh-sungguh, maka apa juga yang kita lihat itu Allah akan nampak, Allah akan tengok dan Allah akan nilai. Benda tu. Jadi bila kita bekerja dengan ikhlas ini, maka kita tidak melihat semata-mata hanya untuk mendapat upah, walaupun upah itu adalah satu kewajipan juga bagi kita yang bekerja, yang punya bajikan sebagainya. Tidak kira lah apa juga bekerja, tetapi ikhlas itu diperlukan seiring dengan kerja yang kita lakukan. Supaya apa? Supaya bila kita ada ikhlas itu, kerja yang kita lakukan itu kita akan buat dengan bersungguh-sungguh dan mempunyai nilai-nilai yang murni. Dan lagi satu, Irfan, ikhlas ini juga dia perlu ada satu elemen lagi yang perlu diterapkan dalam konteks sudut pandang Islam, iaitu niat. Niat tu dia kena betul. Ya, apa juga perkara yang kita lakukan dalam bekerja dan sebagainya adalah kerana niat kena betul. Dan niat betul, mana ikhlas itu dia akan datang. Bila kita niat bekerja, tak kira kerja apa, kadang-kadang sama ada dia adalah seorang guru, ada seorang operator kilang atau sebagainya, niat keluar saja bekerja ini adalah untuk mendapat keredaan Allah, untuk menyara keluarga, maka sudah tentu kerja itu dia akan lebih cenderung dengan keikhlasan itu. Kita buat tu maknanya bukan semata-mata kerana kerja, ya, kerana upah sebagainya, tapi bila ikhlas itu dia akan juga memberikan peranan kepada hasil kerja itu. Sebab itulah sekarang ni kita terdedah dengan mental health, kesihatan mental. Orang yang kadang-kadang daripada pekerjaan ni kadang dibawa balik ke rumah. Jadi dia terdedah kepada tekanan dan juga kerahan kerja. Ustaz, ada orang cakap kalau kita ikhlas dalam bekerja, kita tak kisah untuk penat atau lelah, tapi sampai tahap mana kadang-kadang kita burn out kan. Betul. Jadi bagaimana pandangan Ustaz tentang ini? Begitu. Kita cerita tentang bekerja. Sebenarnya bekerja ni dia perlu ada keseimbangan. Kalau dulu kita cerita tentang kerja gila-gila, kan. Tetapi hari ini kita kerja tentang work life and balance. Begitu. Betul. Jadi itu kita perlu lihat. Kalau kita tengok golongan kapitalis dulu pun, mereka ini mengerahkan orang bekerja sehingga 12 jam, 14 jam, 16 jam sehingga tidak ada cuti. Sebab itulah tadi saya terdengar tadi Irfan mulakan introduction tentang bagaimana Hari Pekerja ini dimulakan. Sekitar 1888 pada ketika itu mereka memperjuangkan supaya memberikan hak kepada pekerjanya supaya ada apa? Supaya ada rehat. Ada satu sunnah Nabi yang jarang orang buat sekarang ni, iaitu namanya qailullah. Qailullah. Okey. Qailullah ni maksud dia apa? Maksud dia berehat. Sehingga kan ada hadis Nabi yang diriwayatkan Ibnu Abbas menyatakan bahawa qilu fa inna syaitana la taqilu. Dia kata berehatlah. Kerana sesungguhnya syaitan ni je yang tak pernah rehat. Jadi kalau kita kerja lebih-lebih sangat ni, nak kata sama macam tu tak patut nak pula kan. Tapi faham sendirilah kan. Jadi itu menunjukkan bahawa bila bekerja ni dia perlu
dia perlu rehat. Dia perlu rehat. Contoh dalam sedikit pembacaan saya di negara Jepun kan, mereka juga ada satu sesi rehat yang mana dalam sedang pekerjaan itu, tapi tidaklah sampai bentang totok rehat letak di bawah meja itu, tapi ada supaya dia ada perlu ada kerehatan. Dan kenapa perlu rehat? Supaya yang pertamanya adalah supaya hasil kerja itu berkualiti. Supaya kita dapat buat dengan bekerja, sebab kita cukup rehat dan sebagainya, bukan sekadar waktu yang cukup untuk bekerja. Dan saya kira Malaysia ini adalah dalam tergolong negara-negara yang memperuntukkan masa bekerja yang sesuai lah, saya rasa, sekitar 8 ataupun 9 jam. Jadi sesungguhnya ikhlas itu, kesederhanaan itu sangat berkait rapat. Bekerja tapi jangan bekerja sehingga ada juga satu istilah yang disebut sebagai workaholic kan. Workaholic kan. Gabungan antara work dan alkohol kan. Jadi sebab apa dia nak bekerja ni, sebab dia datang kerja 8-5 tapi sebab tak ada apa manfaat, sebab dia suka pergi kerja je, tapi dia tidak melihat dari segi hasil kerja itu, result dalam kerja itu. Bila dah terlalu addicted terlalu tumpukan pada pekerjaan, akhirnya work life balance itu tak ada, kekeluargaan pun hilang. Okey, bila kita cakap mengenai keikhlasan, berbalik kepada apa Ustaz katakan, ianya akhirnya kembali kepada niat dan juga kembali kepada yang satu. Tapi kalau kita lihat cabarannya sekarang ini, kita pula dikaburi dengan ganjaran-ganjaran, dikaburi dengan wang ringgit dan juga harta benda. Jadi bagaimana sebenarnya untuk kita mengekalkan keikhlasan dalam pekerjaan itu? Okey, baik. Sebenarnya soalan yang ketiga ini dia berbalik kepada soalan pertama tadi, tentang ikhlas tadi. Apabila sifat ikhlas itu dia tersemak di dalam hati kita ini, dia tidak melihat bahawa wang ringgit, upah yang banyak itu sebagai persoalan utama. Sebab itulah pertama kita kena betulkan niat. Kita betulkan niat bahawa sesungguhnya kerja ini pertama kita kena faham, dan kita kena akur bahawa kerja yang ikhlas, kerja yang betul, kerja yang halal, maka Allah Ta'ala akan kurniakan pahala kepada kita. Okay? Yang keduanya, kita perlu menjaga segala syariat yang ada di dalam kerja tersebut. Walaupun dalam keadaan kerja, solat jangan tinggal. Kena cari ruang untuk solat dan sebagainya. Bila solat ini, kata Allah, inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sungguh solat itu mencegah daripada kemungkaran. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kita kena banyak-banyak berdoa lah. Tadi macam cakap, memang kita banyak terdedah kepada habuan yang apatah lagi perkara-perkara yang tidak sepatutnya berlaku. Jadi kita kena banyaklah berdoa. Senjata orang mukmin itu adalah berdoa. Banyak dengan berdoa supaya Allah lindung kita daripada perkara-perkara yang boleh merosakkan akhlak dan peribadi kita. Dan lagi satu sedikitlah mungkin sebagai motivasi ini, Nabi SAW dia sangat menghargai pekerja sebenarnya. Dia sangat menghargai pekerja. Sehingga kan ada beberapa sahabat Nabi yang namanya mungkin tidak terkenal dalam peperangan. Antaranya adalah Sa'ad Al-Ansari dan Muaz bin Jabal. Kedua sahabat ini, Nabi SAW salam dengan kedua sahabat ini, dia salam cium tangan. Pelik tu, Nabi SAW cium tangan sahabat. Dia kenapa dia cium tangan? Kenapa? Kerana apabila Nabi cium tangan kedua sahabat ini, tangannya terasa kasar. Kerana apa? Kerana kuat bekerja. Nabi cium tangan dia, lalu dia cakap dia, tangan ini akan terhindar daripada api neraka. Jadi itu penghargaanlah kepada pekerja-pekerja. Yang penting kita jaga niat kena betul, ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, jaga syariat, bekerja dengan bersungguh-sungguh, komited dalam jua kerja, dan kerja itu adalah amanah dan semuanya akan ditanya semua oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Tadi Syafiqah bercakap mengenai matlamat utama adalah untuk mendapat ganjaran yang lumayan kan. Tapi kalau berlakunya situasi pekerjaan kita itu ada toxic workplace. Kan bila kita bekerja di dalam kawasan dan suasana yang toksik ini, Ustaz, jadi susah untuk kita dapat ikhlasan tu. Kita bekerja pun tak seronok kan. Kita bekerja hati tak tenteram. Jadi apa cara yang terbaik untuk kita dapat ikhlasan kembali? Itulah saya kata kembali kepada fokus. Saya kata toksik itu saya rasa berlaku dalam mana-mana organisasi, jabatan yang ada. Kalau tidak dalam satu kelompok tu 10 orang, mungkin ada seorang yang akan mengganggu gugat kita kata sebut keimanan kita lah. Elok-elok kita dah niat betul, dah
datang kita tengok dengar, syok juga cerita sebelah ni kan. Kita pun join dan kita pun join sama dengan kejahatan mereka. Jadi perkara yang kita buat adalah kita cuba mengasingkan diri. Bukan asingkan diri bermaksud tidak bergaul dengan mereka. Tetapi kita mengasingkan supaya kita ada kerja yang kita nak buat. Kerja kita nak buat. Saya yakin tak ada orang kerja datang duduk dia relax je kan, dia kata apa kerja yang aku nak buat kan tu. Sebenarnya kerja yang semalam 2 minggu lepas pun tak siap lagi kan. Jadi sekiranya ada perkara ni mungkin tak kita sibuk nak buat dengan perkara-perkara lain. Begitu. Itu bagi kita yang mungkin rasa macam tak tahu nak buat apa-apa lah kan. Kita mungkin nak bercakap mungkin tak pandai kan, kita nak mengajak apa-apa, tapi kalau mereka yang ada sedikit skill kemahiran dalam bidang untuk mengajak atau dalam disebut sebagai dakwah tu kan, dakwah bilhal, maknanya dakwah yang secara tak nampak, kita boleh buat, kita ajak untuk sama-sama berbincang tentang kerja, sibukkan dengan kerja. Kalau di dalam konteks kerja lah. Betul. Jadi yang paling penting kita kena muhasabah diri juga lah. Mungkin kadang-kadang mulut kita cakap kita ikhlas, tapi kita kena tengok balik niat hati kita tu bagaimana. Terima kasih saya ucapkan kepada tetamu kita Tuan Muhammad Faizan Tajwid, Ketua Unit Imarah Bahagian Hal Ehwal Islam, Pejabat Pemakasaan Ahliwangsa UiTM, kena sudi bersama dengan kami hari ini walaupun hari ini hari cuti umum. Terima kasih. Selamat bekerja. Okay.